Sidang hadirin, majlis mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha Profesor Dr. Muhammad Hafiz Muhammad Hanafiah, Timbalan Rektor Bahagian Hubungan Industri, Komuniti, Alumni dan Keusahawanan iCare menjalankan tugas-tugas Timbalan Rektor Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Selangor ke platform. Majlis memohon kerjasama para jemputan untuk bersedia bagi menyanyikan lagu Negaraku dan Wawasan Setia Warga UiTM. Mohon maaf atas technical issue. Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setia untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa.
Terima kasih atas nyanyian sebentar tadi. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam UiTM di hatiku. Yang berusaha, Profesor Dr. Muhammad Hafiz Muhammad Hanafiah, Timbalan Rektor Bahagian Hubungan Industri, Komuniti, Alumni dan Keusahawanan ICARE menjalankan tugas-tugas Timbalan Rektor Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Selangor, Tuan Haji Sulaiman Selamat, Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling UiTM Cawangan Selangor, Ahli Jawatan Kuasa Sambutan Bulan Kaunseling dan Kesihatan Mental 2025 UiTM Cawangan Selangor, pihak pentadbiran dan pengurusan, para pensyarah, tuan-tuan dan puan-puan serta mahasiswa-mahasiswi sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya, kita diberikan ruang dan waktu untuk berkumpul secara atas talian pada hari ini bagi menjayakan majlis perasmian Bulan Kaunseling dan Kesihatan Mental. UiTM, kehadiran hadirin sekalian adalah satu penghormatan buat kami. Untuk makluman para tetamu, majlis ini diadakan untuk menyambut Bulan Kaunseling dan Kesihatan Mental. Setiap tahun, sambutan Bulan Kaunseling dan Kesihatan Mental akan diadakan pada bulan Oktober bermula daripada 1 Oktober sehingga 30 Oktober. Sambutan ini sejajar dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia yang disambut setiap tahun pada tarikh 10 Oktober. Sehubungan dengan itu, kami daripada Unit Kejayaan Psikologi dan Kaunseling UiTM Cawangan Selangor memilih tarikh ini untuk merancakkan lagi sambutan Bulan Kaunseling dan Kesihatan Mental dengan mengadakan majlis perasmian dan program My Heal Not Harm. Pada tahun ini, tema sambutan Bulan Kaunseling dan Kesihatan Kebangsaan adalah Kaunseling Era Digital, Santuni Emosi Sejahtera Insani. Terdapat pelbagai program dan aktiviti dijalankan sepanjang bulan ini iaitu terdapat pelbagai program yang akan dijalankan sepanjang bulan ini anjuran Unit Psikologi dan Kaunseling UiTM Cawangan Selangor yang terdiri daripada kampus Puncak Alam, kampus Puncak Perdana, kampus Sungai Buloh dan Pusat Asasi UiTM kampus Dengkil. Sidang hadirin. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Bagi memohon keberkatan majlis kita pada pagi ini, majlis dengan penuh takzimnya menjemput Ustaz Khairul Azwar Ibrahim, penolong pendaftar Hal Ehwal Islam untuk memimpin bacaan doa. Persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin merafakkan kesyukuran kepadamu atas pertemuan kami pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu ini sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurniaan-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi lagi maha mengasihani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berhimpun pada hari ini untuk menjayakan program perasmian Bulan Kaunseling dan Kesihatan Mental UiTM Cawangan Selangor. Maka Engkau permudahkanlah majlis ini dan segala aktiviti yang dirancang oleh kami pada bulan ini supaya ianya berjalan dengan lancar. Kami ingin menimba ilmu sebanyak mungkin supaya kami mampu memperkembangkan potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang Engkau redai. Ya Allah, kurniakanlah ilmu kepada kami. Sinarilah hati-hati kami dengan hidayah-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Dzal Jalali wal Ikram, hadiahkanlah kepada kami kesihatan badan, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Jauhkanlah kami daripada perkara yang boleh memudaratkan diri kami serta jiwa dan pemikiran kami. Jadikanlah kami termasuk dalam kalangan hamba-Mu yang kembali kepadamu dalam keadaan jiwa mutmainnah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Khairul Azwad atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Para tetamu yang dikasihi sekalian. Duduk sekawan gadis jelita, duduk bersimpuh cantik rupawan. Tampillah tuan kami meminta madah ucapan kata aluan. Untuk itu, majlis dengan penuh berbesar hati dan takzimnya mempersilakan yang dihormati Tuan Haji Sulaiman Selamat, Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling UiTM Cawangan Selangor untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam UiTM di hatiku. Yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Hafiz Muhammad Hanafiah, Timbalan Rektor Bahagian Hubungan Industri, Komuniti, Alumni dan Keusahawanan (IK) yang menjalankan tugas-tugas Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Selangor, yang berusaha ketua-ketua bahagian, ketua-ketua unit, yang berusaha ahli jawatankuasa sambutan Bulan Kaunseling dan Kesihatan Mental 2025 tingkat UiTM Cawangan Selangor, para akademik, staf pentadbiran, para mahasiswa, warga kampus dan hadirin yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan izinnya pada pagi ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, dapat kita bersama-sama menjayakan majlis pengasmian Bulan Kaunseling dan Kesihatan Mental 2025 tingkat UiTM Cawangan Selangor. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, sebagaimana yang dimaklumkan oleh moderator kita, pengacara kita pada pagi ini, pada setiap tahun, kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah menggazetkan bulan Oktober merupakan bulan sambutan kaunseling kebangsaan. Di kalangan pegawai psikologi dan pengamal kaunseling, jika bulan September dipanggil Sweet September, bagi kami kita mengatakan October is the nice October month for us. Kerana pada setiap tahun, sambutan bulan Oktober ini agak sinonim dengan kepelbagaian program bagi menjayakan sambutan bulan kaunseling kebangsaan di peringkat nasional, negeri dan juga pelbagai peringkat. Seiring dengan itu, pihak Unit Psikologi dan Kaunseling Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Kampus Puncak Alam, Puncak Perdana Kampus Sungai Buloh dan juga Kampus Dengkil telah bersama-sama bersatu, bergabung dan berkolaborasi dalam menjayakan sambutan bulan kaunseling di peringkat UiTM Cawangan Selangor pada tahun ini dengan penganjuran melebihi 21 program yang akan berakhir sehingga akhir pada bulan ini. Di kesempatan ini, pihak Unit Psikologi dan Kaunseling ingin menyampaikan penghargaan kepada semua ahli jawatankuasa, khususnya pegawai psikologi UiTM Cawangan Selangor dan juga kepada rakan kerjasama strategik yang turut bersama-sama dalam menjayakan program yang akan dianjurkan sepanjang bulan ini. Antaranya ialah rakan pembimbing peringatan awam ataupun akrab di keempat-empat kampus, bahagian digital UiTM Cawangan Selangor, Persatuan Kaunselor Rakan Sebaya ataupun dikenali dengan PEERS, Unit Kesihatan Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Selangor, Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej, Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia PBSM, Persatuan Pesara UiTM ataupun nama akronimnya Persutima dan semua pihak yang telah dan akan menjayakan program sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Semoga dengan kolaborasi dan sokongan yang tuan-tuan, puan-puan dan semua pihak berikan ini diharapkan akan terus berkekalan demi kebaikan khususnya dalam membina dan kita memperbaiki kesejahteraan emosi dan masyarakat keseluruhannya. Sebelum mengakhiri ucapan, pihak Unit Psikologi dan Kaunseling ingin memaklumkan bahawa mungkin ada pertanyaan tentang Facebook, platform yang masih lagi dengan nama lamanya Unit Kejayaan dan Kaunseling. InsyaAllah akan berlaku perubahan seiring dengan perubahan penjenamaan semula Unit Kejayaan dan Kaunseling kepada Unit Psikologi Kaunseling
pada mesyuarat MEU pada Januari 2025 yang lepas. Sehubungan dengan itu, insya-Allah pada masa akan datang, sekiranya platform ini bertukar, kita mengharapkan kepada hadirin dan hadirat untuk terus bersama dan juga memahami bahawa penyenamaan nama tersebut telah merubahkan daripada unit UKK kepada UPK. Di kesempatan ini, pihak unit psikologi dan kaunseling ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi khususnya kepada yang berusaha, Profesor Dr. Muhammad Hafiz, di atas kesudian hadir pada pagi ini dengan berbaju Melayu bersegak, Prof, kerana memperuntukkan masa untuk bersama-sama kita dalam menyempurnakan majlis perasmian pada pagi ini. Kepada semua ahli jawatan kuasa, terima kasih dalam keladi, jasa anda tetap kami hargai. Dan kepada semua hadirin hadirat yang akan menjayakan program ini sehingga pada penghujung bulan ini, tidak apa yang dapat kami berikan kecuali ucapan terima kasih. Semoga jasa dan budi tuan-puan akan kami kenang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Sulaiman atas ucapan semetal tadi. Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti, besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Tidak lengkap majlis ini tanpa ucapan daripada tetamu terhormat kita pada hari ini. Dengan itu, majlis dengan penuh takzimnya menjemput Yang Berusaha Profesor Dr. Muhammad Hafiz Muhammad Hanafiah, Timbalan Rektor Bahagian Hubungan Industri, Komuniti, Alumni dan Keusahawanan ICARE menjalankan tugas-tugas Timbalan Rektor Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Selangor untuk menyampaikan ucapan beliau, seterusnya merasmikan Bulan Kaunseling dan Kesihatan Mental UiTM Cawangan Selangor tahun 2025. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator ataupun Cik Moderator. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang berusaha sahabat Tuan Haji Sulaiman Selamat. Nampak handsome, bergaya, pakai baju jaket Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling Hal Ehwal Pelajar, dan terutamanya yang berusaha jugalah ada di jawatan kuasa yang ada dalam Google Meet ataupun berada di luar selama tugas untuk sambutan Bulan Kaunseling dan Kesihatan Mental 2025 UiTM Cawangan Selangor. Tuan-tuan, para pelajar, adik-adik sekalian, pertama kali izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur atas jemputan untuk merasmikan Majlis Bulan Kaunseling dan Kesihatan Mental 2025 peringkat UiTM Cawangan Selangor. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumaat, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama meraihkan sambutan Bulan Kaunseling dan Kesihatan Mental UCS, dan lebih signifikan hari ini jatuh pada 10 Oktober, iaitu Hari Kesihatan Mental Sedunia. Ini adalah satu manifestasi komitmen global dan Malaysia untuk memperkasa kesedaran dan tindakan terhadap kesejahteraan mental. Sebagaimana yang kita telah maklum melalui video-video kita lihat tadi itu, tema Bulan Kaunseling Kebangsaan tahun 2025 ialah Kaunseling Era Digital, Santuni Emosi Sejahtera Insani. Dan kita sekarang berada dalam teknologi Google Meet, dan memang kita sekarang berada di era dunia teknologi, terutamanya dengan AI dan juga social media. Saya rasa dan saya pasti kita faham bahawa kita mesti mengekalkan komitmen yang tetap, yang tinggi untuk menyantuni manusia sejagat dengan empati, etika dan harapan. Pada masa yang sama, saya rasa layanan berasaskan kemanusiaan ini dapatlah saya harapkan mampu membendung dan mencegah kerentanan penyakit mental dalam kalangan masyarakat, khususnya remaja dan golongan muda di UiTM amnya. Jadi kalau kita lihat sini hadirin hadirat sekalian, tepatan dengan tema sambutan Bulan Kaunseling Kebangsaan tahun 2025, ada 3 fokus utama yang akan digerakkan. Pertama ialah kaunseling era digital, yang mana kita akan memperkasa literasi emosi dan digital
dari segi digital hygiene, pengesahan maklumat hinggalah kepada keselamatan cyber dan pencegahan scam. Ya. Dan seboleh-bolehnya teknologi ini kita jadikan sebagai pemudah cara, bukanlah punca kepada kemudaratan. Yang kedua ialah bagaimana ia boleh menyantuni emosi. Ya, kita ingin mengarus perdanakan kemahiran bantu asas yang ada pada dalam bidang kaunseling, latihan kawalan diri, ya, dan juga rujukan awal yang jelas dan beretika. Dan yang terakhir, ketiga, ialah sejahtera insani, iaitu membina ekosistem sokongan, kaunselor, pegawai psikologi klinikal, penasihat akademik, peer support, kolej kediaman dan komuniti. Satu ekosistem yang syumul, yang komplit, holistik, ya, kerana kesejahteraan adalah usaha bersama, bukan kerja satu unit. Jadi dalam bulan Oktober 2025 ni, insyaAllah UCS melalui unit psikologi dan kaunseling meliputi semua kampus, iaitu kampus Puncak Alam, Puncak Perdana, Sungai Buloh dan Asasi Dengkil akan menganjurkan pelbagai program. Dan yang mana saya difahamkan ada klinik kaunseling, ada saringan psikologi, ada pertandingan, mereka bentuk poster dan video pendek, bengkel daya tindak serta webinar, pelbagai webinar kesihatan mental dan anti-scam di peringkat kampus, fakulti dan juga kolej kediaman. Jadi saya mengambil kesempatan ini memohon, ya, mengharapkan penglibatan seluruh warga kampus, bukan sahaja pelajar tetapi juga staf-staf kita untuk menyertai program-program yang akan dianjurkan oleh unit psikologi dan kaunseling yang saya percaya dengan impaknya akan menjadi pemangkin pada kecemerlangan serta produktiviti warga kita di UCS. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini, macam mana ucapan daripada Tuan Haji Sulaiman tadi, saya ingin mengajak kepada semua warga UiTM Cawangan Selangor, mana-mana yang rasanya tak berapa sihat, yang rasa tak berapa kena, ya, jadi usah ragu dan menangguh-nangguh. Datanglah, pergilah dapatkan bantuan, hubungilah pegawai psikologi sekiranya mengalami tekanan, keresahan ataupun cabaran emosi. Ya, kerana kita kalau boleh, kita tidak mahu isu-isu ini mengganggu fungsi harian tuan-tuan dan puan-puan. Saya nampak dekat sini ada beberapa langkah, walaupun nampak kecil tapi signifikan. Bagaimana kita boleh membuat menuju ke arah pemulihan dan kesejahteraan diri. Ya, kalau kita lihat sini, kita ada program Counseling to You, satu inisiatif digital yang mana boleh memudahkan warga UiTM mendapatkan maklumat, sokongan dan membuat temu janji. Jadi kalau ada dengar adanya sistem ni, pergilah buatlah temu janji secara talian, dalam talian bersama kita punya pegawai psikologi UiTM. Dan saya juga ingin tekankan dekat sini, ya, kepada adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam Google Meet ataupun yang mungkin akan mendengar nanti, jangan kita takut untuk meminta bantuan. Ya, meminta bantuan ni bukan tanda kelemahan. Ianya tanda bahawa kita ingin memperbaiki diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ya, dan dengan kesedaran terhadap diri kita, kekuatan diri kita, kita akan mampu menjadi manusia ataupun insan ataupun umat yang lebih baik dan lebih cemerlang. Jadi tak ada panjang dah, saya ingin tutup dengan beberapa peringatan. Ya, hari ini adalah dia punya pelancaran. Banyak program-program yang akan dijalankan. Jadi marilah kita bersama-sama di UCS ni memupuk budaya prihatin. Ya, mana-mana yang nampak ada kawan-kawan, nasihat-nasihatlah dia, bawa-bawalah dia, pujuk-pujuklah dia, ya. Kita kena saling menyokong, ya, dan mengambil berat antara satu sama lain. Ini termasuk juga dengan staf akademik, staf pentadbiran, staf sokongan, ya, dan juga para pelajar, anak-anak yang saya amat kasihi hari ini, ya. Apapun di UCS, kita bukan saja ingin melatih anak-anak sekalian untuk menjadi anak-anak yang hebat dalam bidang akademik, tetapi juga sejahtera hidupnya, ya. Jadi, dan juga saya ingin mengambil kesempatan ini, ya, sepanjang hidup saya tidak pernah berjumpa dengan kaunselor. Tapi saya ada pengalaman bersama rakan-rakan yang memang telah menerima manfaat yang banyak dengan kaunselor-kaunselor. Saya dapat lihat bagaimana mereka berubah menjadi manusia lebih baik, menjadi manusia yang cemerlang, dan sekarang
mempunyai keluarga, mempunyai karier yang baik ya. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada kaunselor, pegawai psikologi dan juga pegawai psikologi klinikal, kerana saya rasa di UiTM ni andalah nadi pemulihan kepada aspek psikologi dan kesihatan mental warga UiTM. Walaupun mungkin anda rasa mungkin pihak pengurusan ataupun ramai pihak lain mungkin memandang enteng contribution ataupun sumbangan tuan-tuan dan puan, jangan risau. Anda adalah wira, anda adalah wira yang orang kata tidak didendang. Namun alhamdulillah pada hari ini kita nampak UiTM mempunyai komitmen yang tinggi untuk memastikan bahawa apa saja tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan itu disokong oleh sistem UiTM itu sendiri. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat terus bekerja. Saya guna ayat berkorban, saya faham. Berkorban masa dan tenaga dengan komitmen yang diberi. Semoga kerja-kerja yang dijalankan dengan accountability dan juga integriti. Jadi alhamdulillah saya ingin menyampaikan salam daripada Prof. Rektor. Adalah menjadi harapan beliau supaya program seperti ini akan menjadi pemangkin kepada gerakan kesejahteraan yang berterusan di UCS. Dan itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili Rektor UiTM Cabang Selangor merasmikan Majlis Bulan Kaunseling dan Kesihatan Mental 2025 peringkat UiTM Cabang Selangor. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor Dr. Muhammad Hafiz Muhammad Hanafiah atas ucapan perasmian sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, ayo sama-sama kita saksikan tayangan montaj yang disediakan. Entahlah, perasaan ini sukar diungkap. Dari luar, semua tampak okey. Hakikatnya, rasa kosong yang sukar dijelaskan. Betapa penatnya aku menahan ini seorang diri. Setiap hari aku cuba untuk kuat. Tapi bila bersendirian, fikiran ini tidak berhenti berlari. Aku cuma perlukan seseorang untuk mendengar tanpa menghakimi. Seseorang yang boleh memahami dan menyokongku untuk bangkit mencari diri. Selamat menyambut Bulan Kaunseling dan Kesihatan Mental UCS. Terima kasih kepada Urus Setia atas tayangan montaj sebentar tadi. Sebelum kita mengakhiri majlis kita pada hari ini, mohon kerjasama para hadirin untuk membuka kamera bagi sesi bergambar bersama-sama Yang Berusaha Profesor Dr. Muhammad Hafiz Muhammad Hanafiah. Okey, diminta semua peserta bersedia untuk kita ambil gambar. Okey. Kita bagi sedikit ruanganlah kepada peserta yang lain untuk buka kamera. Okey. Okey, kita ambil gambar. Okey, 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Okey, lagi satu. Okey, terima kasih semua. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan.
Madah diungkap, santun bicara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Majlis Perasmian Bulan Kaunseling dan Kesihatan Mental telah sampai ke hujungnya. Di kesempatan ini, saya mewakili pihak penganjur merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat bagi menjayakan majlis yang cukup istimewa ini. Mewakili pihak penganjur serta jawatankuasa, saya Sharifah Zulaika Asni ingin memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kekurangan yang tidak disengajakan sepanjang penganjuran majlis pada hari ini. Sehingga kita diberi kesempatan dan rezeki untuk berjumpa lagi di lain hari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Mohon kerjasama untuk para hadirin terus kekal di dalam platform bagi meneruskan program My Heal Not Harm. Saya akan mengundurkan diri dan menyerahkan majlis kepada moderator kita pada hari ini, Dr. Khatijah Said Ibn Hashim, pensyarah kanan merangkap ahli akrab Fakulti Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Ika. Tahniah sekali lagi kepada jawatankuasa untuk bulan kaunseling dan kesihatan bagi Oktober 2025. Saya Dr. Khadijah binti Said Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya sampai kita di acara kemuncak. Ultimately we will have a talk yang bukan saja meaningful di hari Jumaat ini, tetapi insya-Allah memberi rujukan dan panduan yang akan disampaikan dari Odeh, expert kita. Sangat muda orangnya, tengok CV pun muda, terasa saya yang tak berapa muda ni. Dr. Nurul Akmal, you are here already, I can see you, right? So yes, okay. Sebelum itu saya nampak Puan Ika and all yang ada dekat sini, kita santai, not so much of academic. Sebab I know our, what do you call that, fakulti kita kebanyakan baru bermula sesi akademik. So kalau kita santai tapi janji dia meaningful, insyaAllah Dr. Akmal, I know you need it, you know how to do it. So basically, saya akan memperkenalkan dahulu kita punya speaker, aka kita punya expert, Dr. Akmal yang bertugas di hospital kita yang cantik itu. Ya, tapi before that, kepada para pelajar dan peserta yang ada di platform kita pada hari ini untuk program My Mind, Heal Not Harm, ada beberapa objektif saya nak share. Yang pertama sekali, memberi pendedahan ilmu berkaitan kesihatan mental. Jangan letakkan kepada social media 100%. You need to filter. So we have our expert here, Alhamdulillah. So please listen carefully. InsyaAllah akan memberi manfaat. Benda tu solid and ada substance. The second one, memberi ruang kepada pelajar dan hadirin sekalian untuk interaksi secara direct. Terus. We have options. Kalau boleh, kita letakkanlah kita punya soalan-soalan atau feedback di ruangan chat itu ya, Dr. Akmal. And then seterusnya kita nak meningkatkan kesejahteraan. Prof. Hafiz tadi cakap kesejahteraan pelajar UiTM dan para peserta, insya-Allah ke arah penyediaan modal insan komprehensif ya, bukan saja akademik tetapi yang penting mental health kita pun sama. So in line with that, kita nak mengurangkan tanggapan serta stigma. So Alhamdulillah berkat kita punya banyak awareness ni, stigma semakin berkurangan. Masih ada tetapi kurang. Maknanya everybody termasuk pelajar khususnya dah berani tampil ke depan dan what do you call that, because they're really concerned about their mental health issues. So that one is very good. Dan akhirnya objektif pada hari ini, sharing pada hari ini, memberi ruang dan peluang kepada pelajar memperolehi merit dan kepada staf menambah jam latihan. Itu secondary lah. Yang pertama yang paling penting adalah ilmu. Semoga memberi manfaat. So saya kenalkan sedikit latar belakang Dr. Akmal. Ada yang boleh tutup mute kan ya. So dia nanti mengganggu kita punya perjalanan. Sedikit sahaja, quite impressive CV ya Dr. Akmal, muda-muda pun banyak sangat penglibatan. She started, I think Dr. Akmal punya background of study quite impressive, termasuk training daripada Ireland and UK. Seawal 2014 hingga 2022, kemudian 2023 kembali ke tanah air lah, khususnya ke UiTM di hatiku. Semoga kedatangannya memberi manfaat lagi dan memberi bantuan, because our knowledge is not only for ourselves tetapi akhirnya untuk to help others, contribute to the society, especially to our students. Tanpa melengahkan masa, para pelajar, hadirin dan hadirat, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan. I would like to present to you Dr. Nurul Akmal Muhammad Kamil to discuss, share
about the topic mind. Dengan itu, dipersilakan doktor. Assalamualaikum. Boleh dengar ke semua? Boleh, insyaAllah. Okay, alhamdulillah. So, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. First of all, terima kasih Dr. Khadijah for that kind introduction. Terima kasih kepada organizer Unit Psikologi dan Counselling UiTM Cawangan Selangor kerana menjemput saya. Saya sangat berbesar hati dapat join session Mind My Mind, Heal Not Harm pada hari ini. So just a little bit about myself. So nama saya Dr. Nurul, boleh panggil saya Nurul. Saya psychiatrist daripada Hasalah seperti yang dicakapkan tadi. So saya pun memang betul baru di UiTM ni, baru 2 tahun. So my specialty is general adult psychiatry lah, and I have a special interest in borderline personality disorder, self-harm dan juga DBT. So hari ini kita nak bincangkan topik yang sangat sebenarnya dia hidden, dia macam senyap-senyap tapi sangat rampant and it's often misunderstood. So self-harm ni perhaps sebenarnya kita berlaku di kalangan kita kan, sama ada among our family, friends, housemate ke ataupun college mate ke kan, students dan sebagainya. So saya harap hari ini kita boleh sama-sama belajar dan nanti kalau ada sebarang soalan at the end of the session kita boleh tolong sama-sama rungkaikan lah. So maybe boleh next slide. Okay, so in terms of, I just put things simply. So my objective today, sorry, kita mix English Malay and kita santai je. So pertama sekali, saya harap nombor satu kita nak sama-sama faham self-harm tu. Dan bila kita faham, saya harap juga kita boleh sama-sama improve kita punya empathy, kita punya, I guess, judgment kita bila kita dengar orang self-harm. Because all of this akan ada kesannya kepada pesakit, keluarga, social circle dia, dan sebab sebenarnya lagi satu kita cakap pasal healing kan, heal not harm. Healing ni is not just an individual journey, seorang tu je kena go through sendiri and hadap sendiri. Dia sebenarnya melibatkan semua orang, melibatkan keluarga, melibatkan community, melibatkan lecturers, guru-guru, health professionals. So that's why kita nak sama-sama faham, dan yang paling penting dan juga mesej utama saya ialah setiap orang yang ada self-harm ni, yang terluka ni sebenarnya mereka boleh sembuh. So healing is possible, and with support insyaAllah it will be a bit more easier and smoother with support and understanding. Okay, next slide. So this is just macam kita punya panggil ni map lah, ways kan, ways nak di mana hari ni, kita nak stop kat mana. So kita harap hari ni kita boleh cover pasal apa tu self-harm, why people self-harm, how do people self-harm, dan also kita nak cover macam mana nak dapatkan bantuan, sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk orang yang kita sayangi ataupun rakan terdekat dan sebagainya. Dan I will also touch a bit pasal coping strategies lah, iaitu macam mana cara-cara kita nak manage kita punya difficulties ni. Dan hopefully at the end macam tadi kita cakap, kita nak adakan Q&A session. So next please. So what is self-harm? So I put there my very simple definition lah. So basically self-harm is essentially when a person hurt themselves on purpose. You know, bukan secara tak sengaja, tapi memang secara sengaja. And dia kadang-kadang dia basically for any reason, sebab tu boleh jadi pelbagai dan dalam pelbagai situasi juga. And also the form of self-harm tu boleh pelbagai juga cara dia self-harm tu. So sebenarnya bila kita cakap pasal self-harm secara akademik, secara psikologi dan juga psychiatry wise lah, dia ada banyak jenis, banyak kategori, tapi saya rasa kita tak perlu nak
go into detail, tapi mungkinlah bila korang ada baca ataupun ada Google, ada nampak istilah macam self-injury, suicidal injury, non-suicidal injury, apa lagi, suicidal ideation, para-suicide, dan self-harm. Ada lagi satu macam contohnya deliberate self-harm. So these are all sebenarnya dia ada definition masing-masing lah, dan tapi saya rasa tak perlu untuk students semua ambil kisah pun, sebab sebenarnya for us essentially any form of self-harm is self-harm and sama, dan in terms of the attention dan juga the compassionate care yang diperlukan untuk any kind of self-harm adalah sama. And kita tak ada nak bezakan self-harm ni macam sikit je ni, tak ada apa sangat. Self-harm ni serius sikit, kita kena buat lebih sikit. So I hope I boleh sampaikan kat sini, the message is, so self-harm tu, any kind of self-harm is equally important. And at the base of it, kenapa person to self-harm is basically a difficulty, or senang cerita, saya sebagai doktor sakit, tapi sakit ni sakit emosi. So sakit ni dia ada pelbagai punca dan kita nak kena find out, dan kita nak tolong sama-sama faham dan cari cara nak merawat dan menyokong mereka yang self-harm ni. So that's essentially yang I harap definition self-harm tu masing-masing faham. So kita tak nak fikir pun kenapa dia self-harm. Sebab dia nak bunuh diri, sebab dia nak coping, sebab dia tak tahan. Tak apa, yes, memang kita akan explore, tapi essentially self-harm ni, any self-harm we take it seriously and we akan treat it equally important. Okay, next slide. So just a little bit of research lah, like data yang saya dapat cari setakat ni. So there's like globally roughly about 1 in 5 teenagers have actually attempted at least one self-harm. So I ada my reference kat bawah tu, dan I was looking for data local jugalah di Malaysia itself. There was apparently a survey yang buat dekat sekolah-sekolah di Pulau Pinang. They found in fact like more than half of the student dekat sekolah tersebut telah pun macam pernah self-harm. So that's actually 1 in 2. Tapi obviously this is a survey lah. Tapi still that data is quite impactful kan, bila dengar kat sekolah tu je like 1 in 2 pernah self-harm. And then from the Ministry of Health punya data yang I gather, in terms of the self-harm presentation to hospital ni, dalam 100 case, 16-17 case tu memang patient self-harm. So ini data untuk self-harm, dan yang dekat bawah tu saya kongsi in terms of suicidal ideation. So this is a bit different, tapi macam saya cakap tadi, it's under the same umbrella lah, kita anggap self-harm jugalah, tapi just to highlight yang it's actually a bit different. So 13% of teenagers from our National Health and Mobility Survey in 2022 found that 30% of them pernah attempted suicide. Attempted suicide ni ada macam-macam kategori lah, and one of them is obviously self-harm. And also 10% of them had attempted suicide. 13% had suicidal ideation and 10% had attempted suicide. And dalam in terms of the general population, the suicide rate di negara kita adalah 6 cases per 100,000. Walaupun nampak kat situ 6 macam tak banyak ke, ada orang akan beranggapan yang alah tak tinggi sangat pun nak compare dengan contohnya penyakit kesihatan lain, contohnya diabetes ke, benda-benda yang lebih common ni kan. Tapi sebenarnya for me, the numbers tu, we should aim for 0. There shouldn't be any suicide. So 1 is too many dah. There shouldn't be any suicide lah. And especially yang quiet, yang very silent people yang struggling. Kita tak nak ada macam tu. Okay, next slide. Okay, so why do people self-harm? When we talk about why people self-harm,
kadang-kadang ada macam kita panggil misconception. Kita akan fikir terus macam kita akan judge terus, ni mesti ada sebab, dia ni nak attention, dia ni emo atau dan pelbagainya lah. Tapi sebenarnya kadang-kadang tak ada sebab pun. The person who self-harm, they actually don't even know why they self-harm. And of course some of them memang ada clear reasons lah when they self-harm. Kita tanya mereka boleh ceritakan kenapa mereka self-harm. So basically why people self-harm ni, kita bukan nak, yang penting the key message here is kita tak nak compare. Kita tak nak compare reason orang ni self-harm, reason orang tu self-harm. Kita tak nak macam it's not a competition. And we don't we take all of this self-harm seriously. Sama ada contohnya reason dia adalah kerana dia tak tahan, dia stress, dia self-harm. Ada pula contoh kes lain, dia self-harm sebab dia rasa dia macam nak rasa sesuatu sebab dia dah macam numb, tak ada feeling. So ada banyak reason kenapa orang self-harm, tapi pokok pangkalnya kita nak kena instead of respon kita, kenapa kau buat macam ni, kita nak sepatutnya respon kita adalah apa yang menyakitkan you lately, macam what's been hurting you, what's going on, where is this pain coming from, where is this emotional pain derived from. So bila kita cuba faham, that's when the healing will start lah. The healing conversation tu akan start. Patient, pesakit pun akan mula rasa macam okay, we're being validated, so kita boleh bercerita dan boleh explore dan hopefully cari cara untuk atasi self-harm ni. Okay, next slide please. So saya list down situlah biasa the common reasons yang kita biasa tengok lah di kerja saya day to day. Bila patient datang with self-harm, many of them will say because dia nak stop the pain, the emotional pain yang dia rasa ni. Dia rasa terlalu sedih, terlalu marah, terlalu bersalah dan sebagainya. So bila dia self-harm, it somehow macam kurangkan kesakitan emosi tu. Pain yang fizikal tu mengurangkan pain yang emosi, yang psychological tu. And for some people, it's about getting back their control. Sebab dia rasa dia dah macam chaotic, macam sebab stres ke, sebab apa-apa masalah kesihatan ke, dia rasa dia dah tak ada control dah terhadap diri dia sendiri, badan dia, tingkah laku dia, emosi dia, perbuatan dia. So bila dia self-harm tu, dia dapat rasa macam at least self-harm ni is the way yang I boleh control. I boleh control self-harm macam mana, rasa macam mana, how deep I go, or whatever ways that they do it. So it gives them that sense of control. So bila sebab dia dah lost control in other aspects, self-harm ni je cara dia dapat control. So dia akan rasa self-harm ni is something yang dia nak buat lah. Ada juga yang fikir bila buat self-harm ni because dia nak punish diri dia, nak menghukum diri sendiri. Contohnya sebab ada rasa malu ke, rasa bersalah ke, rasa diri ni tak, kita panggil low self-esteem, rasa diri ni macam tak ada worth lah kan. So jadi saya deserve pain ni, saya deserve self-harm ni. So ada juga kes yang macam tu. Ada juga yang bila self-harm tu, dia kata bila dia self-harm tu dia dapat rasa something. So sebelum ni dia rasa numb je, tak ada perasaan, rasa macam autopilot je, go through life ni macam tak ada perasaan, just buat je. Tapi bila self-harm dapat rasa sesuatu, rasa macam lega sikit. And then it reminds them yang macam I'm alive macam tu. So that's why they self-harm. And also another thing that we need to consider ialah self-harm ni dia ada function dia, kita panggil. So some of them, the function is actually as a communication. Self-harm tu sebenarnya adalah sebagai nak komunikasi, a distress signal. Yang SOS tu, nak cakap yang sebenarnya aku tak okey, tapi dia tak boleh nak luahkan, dia tak boleh nak cakap, tak boleh nak get help for whatever reason lah, stigma ke, tak jumpa cara ke, takut ke dan sebagainya, malu ke. So bila self-harm tu actually it's a form of communication. Please help me, I'm actually not okay, I need help.
So secara a sign of communication pun ya juga. And lastly, I put there it's sometime about for them to cope with suicidal thoughts. So when we talk about suicide ni is when suicidal thoughts with intention of suicide is when someone ada niat untuk mengakhiri kehidupan mereka. So mereka ni kadang-kadang obviously it's a distressing thought, sangat menakutkan. Sebab you boleh bayangkan kalau you rasa macam tak ada meaning dah, I nak mati, tapi sebenarnya nak bunuh diri tu is actually it takes a lot of a lot of you to buat tau. So some people actually they don't want to commit suicide, tapi I beg your pardon to ada suicidal thoughts ni, tapi it's there for whatever reason, macam-macam punca dia. And self harm ni bila untuk orang yang macam ni is a way yang macam nak let out the pain, tapi macam less fatal lah, less macam dangerous sikit, because rather than engaging in suicide itself. So these are some of the common reasons lah kenapa people self-harm yang saya biasa tengok dalam saya punya day-to-day clinical practice. Even and to be honest, kat Malaysia ke, dekat luar negara ke, ini adalah sama sebenarnya. And masing-masing kita, luar orang putih ke, orang tak putih ke, memang ada. And masalah dia memang sama, temanya pun sama juga. So I hope saya dah dapat terangkanlah pasal the reason behind self-harm ni, the most common ones. And jangan lupa jugalah, for some people, they don't even have a reason. Bila tanya, dia akan macam, itulah, I pun tak tahu kenapa I self-harm. And most of the time bila kita explore, eventually kita nampaklah kat mana dia punya emotional pain tu, or wherever the cause is lah. Okay, so next slide please. So just a little bit pasal biologically lah, from a perspective like as a medical person, just nak cerita sikit lah what happens to the brain bila one self-harms. So kalau you tengok kat situ, I kongsi dia macam cycle from pain you get relief, and then from relief tiba-tiba akan rasa guilt balik and shame, and then to alleviate that guilt and shame you engage in pain balik, self-harm balik, sebab you want to get rid of the guilt and the shame. And then bila dah pain, rasa lega balik, and then malu balik. So it's a vicious cycle. It keeps repeating and pesakit kita stuck dalam cycle tu. Jadi fungsi kita macam saya, rakan-rakan psychologist, counsellor, kita nak kena tolong break the cycle tu. But we can't do that kalau pesakit tak datang dapatkan bantuan. So that's why kita punya organizer arrange event yang macam ni supaya sama-sama faham dan sama-sama boleh tahu, oh bila I stuck dalam macam ni, what can ada benda I boleh buat sebenarnya, I should go and get help. And when you get help, you can actually macam be guided by the health professionals ni untuk bantu you nak buat apa dan sebagainya lah. So bila kita self-harm, kita kan actually kita cause pain kan kat situ bila kita self-harm. Contohnya lah, kita ambil contoh orang yang cut themselves, they cut their forearm sebagainya kan, they cut dia punya biasanya dekat lengan ni kan. So bila kesakitan tu berlaku secara biological, badan kita akan nak, sebab badan kita ni Allah cipta, dia akan nak sentiasa dalam equilibrium. Dia akan nak balance balik. Whatever yang tak kena, dia nak betulkan balik. Yang tak out of balance tu, yang bawah ke, dia nak akan naikkan balik supaya sustain tempat yang betul lah. So bila kita cut ourselves because of the pain, badan kita nak kurangkan sakit tu, dia akan release endorphin, hormone endorphin. So maybe some of you pernah dengar, maybe tak pernah, but it's basically our natural hormone lah yang dalam badan ni. Kenapa dia ada? Sebab hormon tu dia nak bantu kurangkan sakit tu. And endorphin ni juga adalah hormon yang bantu, biasa dengar kalau kita exercise ada banyak endorphin keluar. So it's a good hormone lah, dia bagi sense of calm, sense of positivity kan. So bila kita self-harm, endorphin to release, and that's why you get the relief tu lah. Patient suka pesakit self-harm ni, dia akan rasa macam okay, but dia self-harm, dia buat tu dapat endorphin, tapi benda tu dia tak long lasting kan. Self-harm ni pun dia akan jadi macam kena buat lagi, and eventually our concern is
dia jadi semakin serius, ataupun risiko dia kecederaan dia tu makin kita panggil makin teruk lah. So that's why kita nak tolong ajar dan nak tolong fahamkan kepada pesakit kita yang sebenarnya we can find other ways. That's one of the reason lah. So another thing is walaupun tadi saya cakap kan vicious cycle, dia macam berpusing benda yang sama, kita macam I tak nak lah salah faham yang ada di sini yang macam tersalah faham ke yang macam that means I'm stuck, I tak boleh buat apa-apa, I ni macam helpless. That is so wrong. So I nak cerita kat sini yang kita boleh break the cycle dan juga with proper therapy, healthy coping skills, support secara social dan sebagainya, kita punya otak ni dia boleh belajar cara nak regulate yang lebih sihat. So dia boleh unlearn balik benda yang dia belajar tu, dia rasa cutting tu bagi dia lega, dapat endorphin, so dia nak buat macam tu, tapi sekarang kita nak unlearn balik benda tu, and sebenarnya memang otak kita mampu. Memang Allah sangat, it's very amazing our body ni, and for me especially kita cakap pasal otak lah kan, because we're talking about mind dan sebagainya. So otak kita ni kalau pernah dengar istilah neuroplasticity, bunyi neuroplastic semua betul kan. So kalau you boleh bayang plastik kan dia macam very malleable kan, boleh bentuk dan sebagainya. So actually because of this ability kita boleh unlearn balik habit kita tu dan kita boleh adopt habit yang lebih positif. So that's a little bit about what's happening behind self-harm biologically and what we can do actually to unlearn and also stop this vicious cycle. Okay, next slide. How do people self-harm? How people may self-harm? So ni adalah contoh-contoh lah, contoh-contoh self-harm yang biasa mungkin kita nampak atau dengar kalangan ahli keluarga ke, rakan-rakan ke, pelajar kita ke. So secara ringkas saya bahagikan kepada self-harm secara direct dan juga indirect. So direct ni is obviously when we are directly hurting ourselves lah. Dan contoh-contoh dia boleh baca kat situ, contohnya ambil overdose, cutting, burning, ada yang headbanging, biasanya dekat dinding ke, meja ke dan sebagainya, ada yang punching the wall dan sebagainya, ataupun even punching diri sendiri. Ada juga yang macam self-harm dekat kaki, dekat dia punya peha, ada yang swallow harmful objects. Tu maksudnya dia buat directly, dia memang induce self-harm tu dekat diri dia secara terus. So secara indirect pula adalah self-harm yang jenis kita tak adalah actually tengah self-harm, tapi perbuatan kita tu menyebabkan harm kepada diri kita sebenarnya. Contohnya salah guna dadah dan juga alkohol. Some people actually they don't see that sebenarnya yang it's actually a form of indirect self-harm. When they engage in misusing alcohol or drugs, they feel like, oh, I'm just doing it to macam, just to get high ke, tapi sebenarnya bila kita explore, they are experiencing some form of, difficulties emotionally, and they use this to actually cope, and it's actually a self-harm juga sebenarnya. Another contoh indirect self-harm is having unsafe sex ataupun kita panggil promiscuity jugalah. Sometimes ada juga yang bertindak sebegitu, ada juga yang also binging dan vomiting, especially kalau seseorang tu memang dah ada form of eating disorder ke, and it gets exacerbated because that's part of their self-harm juga. So dia contohnya binging ni adalah makan berlebihan, ataupun kalau dia terbalik contohnya anorexia kan tak makan terus, so itu pun boleh juga jadi where they starve themselves pun ada juga, and that's a form of indirect self-harm sebenarnya. And bila saya sebagai psychiatrist, bila saya jumpa pesakit saya nak kena tanya semua ni dan nak kena explore, dan kita dari situ kita datang cari formulasi dan faham so dari mana, what's happening, what's going on with this patient. So it's actually indirect self-harm, dan sebagainya lah. So and bila kita faham macam cakap tadi, that's when we can start making strategy untuk bantulah. Okay, so next slide please. Mental health and self-harm. So this slide I nak share because sometimes people just assume bila orang tu self-harm je, dia ni gila, dia ni mental, dia ni ada penyakit kesihatan mental.
sebenarnya tak semestinya ya. Benar, especially pesakit yang datang jumpa saya lah sebagai pakar psikiatri, memang some of them memang ada underlying penyakit kesihatan mental, but there are also cohort of self-harmers ni yang mereka self-harm, mereka sebenarnya tak adalah penyakit kesihatan mental tu, tapi mereka adalah disebabkan whatever reason, stress ke dan sebagainya, dia punya personality type ke, so they self-harm. So sometimes life stress, contohnya macam kita cakap dengan student kan, assignment banyak, exam banyak, lepas tu mak bapak ada gaduh ke pula contohnya lah, ataupun yang ada boyfriend girlfriend tu break up, lepas tu boyfriend pula tiba-tiba ataupun boyfriend tak layan, girlfriend buat tak tahu, tak nak study sama-sama. So kadang-kadang kita panggil life stress ni pun menyebabkan orang tu self-harm, and bila kita explore, thankfully mereka tak adalah penyakit kesihatan mental, tapi because of this stress and the symptoms are usually similar to depression, anxiety disorder dan sebagainya, that's why ada salah faham tu, terus orang judge dia ni mental, dia ni ada penyakit, and dia ni kena stigma lah. What else I put there, and sometimes self-harm ni orang terus assume dia nak suicide, it's a suicide attempt. So macam I cerita tadi, not all self-harm is about actually ending the person's life. Obviously ada case tu, dan quite banyak juga sadly, which kita harap kita boleh kurangkan dan bantu. Tapi ada juga self-harm yang sebenarnya mereka tak mahu end their life, they don't want to die. But like I said just now, the reasons of self-harm tu, they are in distress, they want to communicate, I need help, or they want to feel the control, they want to, macam kita bincang tadi lah. So I hope kalau lah sebelum ni ada salah faham macam tu, kita dah boleh betulkan lah the misconception tentang self-harm ni. So at the end of the day, I would like kita semua to reflect yang sebenarnya every self-harm ni is unique to the person that's suffering the self-harm, and kita tak boleh nak pukul rata, kita tak boleh nak assume, kita tak boleh nak terus judge self-harm je sebab ni, dia ni mental, dia ni depressed, dia ni ada skizofrenia dan sebagainya. So I hope that message gets across ya kepada student-student yang dikasihi semua. Okay, so next, kita akan cakap pasal getting help lah. So ni pasal getting help for let's say the person, him or herself, yang contohnya self-harm ke, ataupun perspektif someone yang perasan ada kawan-kawan ataupun ahli keluarga dan sebagainya self-harm. So how can I help this person? First of all, the main message is macam yang tadi masa ucapan peresmian yang berusaha ada cakap yang nombor satu, kita kena ingat there is help out there, there is unique counselling and psychology, there is hospital pun ada dekat dalam campus sekarang. So semua ni ada. So we need people to understand yang help is out there. So don't hesitate to reach out. And also one thing yang I would like to tekankan kat sini adalah, let's say bila you berjumpa saya ataupun your clinical psychologist or your counsellor, these are all confidential. Okay, kita panggil kerahsiaan lah. Kita semua health professional ni ada we are bound, legally bound to jaga kerahsiaan pesakit. Dan kalau kita buat sesuatu yang opposite of that, kita boleh didakwa lah. So sebab saya nak tekankan kat sini, sebab ada juga yang bila saya jumpa student dan sebagainya, mereka datang lambat sebab mereka rasa macam nanti semua orang tahu, nanti semua orang judge saya dan sebagainya. So I hope lepas ni semua boleh faham yang actually no, we won't tell anybody. Memang macam it's rahsia, unless ada situasi tertentu lah, berkenaan risiko ataupun akta kesihatan mental dan sebagainya. Ini memang ini something else lah, tak applicable to general population lah. So ia adalah rahsia, so jangan takut to get help. Okay, that's my main message. And then one of the first thing I put there, talk to someone, because because kalau kita struggle seorang-seorang, memang it will just stuck kat kita je. So kita akan vicious cycle tu, macam saya cakap tadi kan.
dia berulang-berulang. Tapi bila kita talk to someone, tak kisahlah, contohnya kita cakap dengan kawan. Okay, kawan tu may not know what to do. They are not counselor or psychologist or psychiatrist. Tapi what will happen there is there is a break in that cycle. So kawan might say, oh you tak okay okay lah I tolong. Kawan maybe nak tolong dengar contohnya. Ataupun kawan akan cakap, oh jom kita jumpa counselor, jom kita jumpa psychologist, jom kita pergi emergency department dan sebagainya. So that is a break in the cycle dah. You know, that's actually a start. Also or contohnya, you go directly yourself. Kalau tak cakap kawan pun, you nak cakap straight to the health professional pun boleh, nak cakap dengan family dan sebagainya. But essentially, don't suffer silently. Don't suffer on your own, tak dapatkan bantuan, you know, because that is, you know, I pun rasa, I sedih lah kalau dengar ada kat luar sana yang struggle seorang-seorang, because sebenarnya ramai sangat kat luar ni yang nak membantu. So please reach out. And then we put the health professionals macam I sebutkan tadi, and then kita sebenarnya ada helplines yang ada yang kerajaan sediakan, ada yang NGO sediakan. Nanti kita kongsi dekat belakang slide terakhir. Kalau lah contohnya you tak ready lagi, pesakit yang contohlah kalau ada dalam kalangan student yang self-harm tapi senyap-senyap, macam tak sure nak beritahu siapa ke lagi, you can actually contact helplines ni sebenarnya. And helplines ni, the function is essentially to listen without judgment. And again, they are also, dia takkan cerita ke orang, as in like, you know, dia takkan tanya pun nama you apa, you siapa, IC you apa, tak ada. You just call them to just let it out. Kita panggil nak apa? Let off steam kan, macam bila kita stress tu kan, nak pergi healing, nak pergi, ni pun sama, bila kita self-harm, kita just nak lepaskan nak cerita kat someone, kita boleh call helpline tu sebenarnya. Bila kita call tu, kita tak cerita pun, nama saya Nurul, saya belajar kat sini, saya kerja kat sini, saya ada boyfriend ni ataupun masalah tu, masalah ni, tak perlu. Kalau you tak nak cerita, you tak payah cerita. You can just cerita, I tak okay. And then they are trained to basically listen and just macam help you ventilate, and then obviously they will tell you what to do next lah. So that's another way to break that cycle juga yang kita bincang tadi, that vicious cycle. So usually bila saya kongsi dengan pesakit, mereka tak sangka lah ada kemudahan tu. Dan ada yang bila yang menggunakan helpline ni, mereka rasa macam itulah dia selesa sebab anonymous. So you tak perlu cakap nama you pun tak tahu orang tu siapa. Orang tu basically sebenarnya trained volunteers lah. And they are very responsible and professional lah. So pesakit ni akan rasa selesa nak call helpline. So kepada siapa yang tak pernah tahu pasal helpline, so hopefully after today boleh consider dan boleh share dengan kawan-kawan yang nampak kawan struggle tu ke, or maybe you boleh consider call orang ni. Kalau you tak nak cakap dengan I, you boleh cakap dengan dia. Kata kawan you akan skeptical sikit, and you boleh tambah, you cakap diorang ni anonymous tau, you tak payah bagi tahu pun siapa, bla bla bla, just cerita je. Okay, and some of the helplines sebenarnya 24/7, ada yang 24 hours. So they're very good. Some of the NGOs out there are very, very helpful. And then I put there talking therapies. So that's basically bila kita dah get help, kita dah ada kita punya therapist, kita dah dapatkan rawatan, kita akan lalui lah terapi tu, kita panggil psikoterapi. Dan dia ada banyak jenis lah, rakan-rakan psikologis kita sangat mahir lah, dan ni memang kepakaran mereka. Saya memang tahu sikit sebanyak je lah, dan saya pun tengah train juga for my DBT. Tapi macam ada banyak jenis, ada cognitive behavioral therapy, ada dialectical behavioral therapy, ada even kita panggil something simple like supportive therapy pun ada juga, dan sebagainya lah, ada banyak jenis. So bila kita jumpa pesakit, kita akan assess dan kita akan fikirkanlah mana yang terapi yang sesuai untuk pesakit ni, dan kalau pesakit boleh bagi komitmen dan sebagainya. Next, I put there getting help will involve establishing a social support. Social support ni, that means people around you. Kalau your family, your friends, your lecturers, your university. So macam I pun ada pesakit yang student yang we engage dengan pesakit. Jadi kita kena engage dengan keluarga mereka, dan juga kita kena engage dengan pihak university lah. Dan obviously ni kita cakap with the consent of the pesakit lah. Sebab when kita nak move forward ni, kita nak kena adjust a few things, and most of them sometimes involve benda-benda around the pesakit, the social aspect of the pesakit. So ikut case by case. So kita sangat utamakan lah
dia bukan datang jumpa bila dia get help tu jumpa psychiatrist makan ubat je, ataupun pergi jumpa psychologist, counselor, kena bercakap je, kena dengar counselor cakap, ataupun I kena bercakap, walaupun I tak nak cakap tapi I kena cakap sebab jumpa counselor. No, actually it's not that. Itu misconception. So bila kita rawatan is not just ubat, it's not just talking therapy, it's actually broader, dia sangat luas lah, dan ia macam saya cakap tadi melibatkan, sebenarnya kita panggil bio, psychosocial, spiritual approach. That means kita tengok dari segi biology, which is ubat, kita tengok dari segi psychological, which was the therapy and all the talking therapy cakap tadi, melibatkan social, melibatkan spiritual juga sebenarnya. And this is a different topic lah, tapi I just nak explain yang spiritual ni doesn't mean just pasal agama. Bukanlah cakap spiritual je kena mengaji, kena berzikir. I mean that's given lah kan, kita sebagai hamba Allah memang itu tanggungjawab kita. Cuma bila cakap pasal spiritual ni, it's broader. It's like, you know, a sense of purpose. You know, like why are we here? You know, apa yang I boleh bagi, contribute, apa yang I boleh, you know, improve. So meaning to our life. So having that pun akan membantu with our emotional pain and eventually the self-harm lah. Okay, so and then I put there self-help skills. So itu maksud I adalah coping strategies tadi lah, benda-benda yang kita boleh buat, pesakit boleh practice untuk bantu diri sendiri. And di samping bantuan daripada orang-orang keliling ni lah, ada juga benda yang pesakit sendiri kena belajar dan improve. I think itu ke. Okay, so next slide please. So just nak touch a bit pasal halangan-halangan untuk dapatkan bantuan. Mungkin saya dah cerita sikit tadi lah kan, tapi memang ini antara very big issue lah, and why kita di psychiatry ke psikologi ke sama-sama kita selalu counselling unit, kita selalu bekerjasama, kita nak nak bagi access to help tu accessible, maksudnya mudah, dan juga orang tak takut nak approach, orang tak salah faham ni, barriers ni, halangan ni kita nak betulkan, kita nak hapuskan. Usually I jumpa gambar ni dekat Google, you know, ada kat situ kan dia macam tulis tu stigma contohnya. Stigma tu sangat ketara lah, especially bila cakap pasal kesihatan mental. Stigma is, as you know, stigma is, you know, perception tu kan, it's more the connotation is usually negative lah, negative perception. So bila ada negative perception tu, stigma tu, orang takut lah nak dapatkan bantuan ataupun macam segan ataupun tak payahlah, tak apalah, lepas tu biar lama-lama makin teruk. Dan saya nak tekankan di sini juga, stigma tu bukan sahaja persepsi orang terhadap kita, tapi ada juga konsep self stigma, di mana pesakit sendiri dah stigmatize diri mereka sendiri. So mereka ada negative perception kat diri mereka sendiri. Contohnya dia rasa macam aku ni lemah sangat lah, padahal kena kuat sikit. Tak boleh lah, patutnya aku tak macam ni, aku boleh buat, aku strong, macam you know, like toxic positivity dan sebagainya. So ataupun they feel like macam they don't deserve help. So that is even sad lah sebenarnya kan, bila diri sendiri self stigma tu, dia stigmatize diri mereka. Jadi can you imagine, lagilah dia takkan dapatkan bantuan. So kita nak break this stigma, dan juga bila cakap stigma tu kena ingat pasal self stigma tu juga ya. So kita nak tak nak lah ada stigma ni, and usually nak senangkan cerita, nak break, one of the powerful way nak break the stigma is actually having improving our empathy lah, our empathy. That means our understanding of the person, being in that person's shoe, trying to understand, trying to you know, like I said just now, kita nak explore dan kita nak cuba faham apa underneath, apa underlying this self harm tu. Why is this person, you know, cutting themselves? What is going on there? So having that empathy, having the ability to macam mendengar, itu memang a very good, powerful way nak break the barrier of stigma. So I put there as well, also believe that self-harm ni bukannya benda serius sangat, macam so tak payahlah tak payahlah nak get help. Semua orang pun self-harm, so apa sebab pula aku nak kecoh-kecoh,
like I said earlier just now, self-harm is very unique to the individual, the person. So there is actually an alternative to self-harm. So kita nak try bantu untuk tak self-harm, instead kita buat sesuatu yang lebih selamat dan juga kurang risiko. So I think let me think, ada apa lagi tak nak cerita pasal barriers of getting help ni. I hope bila cerita semua ni, kita kan ada peranan kita masing-masing kan, sama ada kita ni kawan ke, kita ni ketua dalam grup ke, kita ni ketua dekat dorm tu ke, dekat residence, ataupun kita ni lecturer ke, kita ni sebagainya lah, whatever hat that we have to wear. Termasuk saya sendirilah sebagai ibu, sebagai kawan, sebagai anak dan sebagainya kan. So masing-masing kita ada peranan masing-masing kan. So hopefully kita bersama-sama break the silence. Ada yang raise hand, Nabila Hazira. I think so. If you allow for Q&A. Alang-alang bolehlah. Yes. Okay. Nabila ni pelajar ke staff? Cik Nabila Hazira. Okay. Nak tanya apa-apa ke? Tu dia tertekan tu, Dr. Nurul. Kita tekan apa? Kalau dia nak tanya, dia akan. Kalau ada apa-apa, then I give it to you. Okay. Alright. Sure. I think we can move on to the next slide lah. Getting urgent help. So tadi kita cakap pasal getting help. Ini I nak just tambah sikit pasal bila help tu kena urgent sikit. Masa bila dan apa yang kita boleh buat. Urgent ni maksudnya sekarang lah, step. Macam kena buat sesuatu sekarang. Tak boleh berhenti, tak boleh macam tunggu esok, tak apalah tunggu habis weekend, tak boleh. So ada masa self-harm tu, it is so serious and very life-threatening. We actually need to act now. We have to do something now. So that's what I mean by urgent help. So kalau contohnya, I bagi contoh lah, kalau contohnya you nampak housemate you macam tiba-tiba banyak gila tablet atas meja, dah habis makan, you tanya dia, you overdose ke? And then dia tak mengaku, tapi you nampak dia dah macam lain macam sikit, dah contohnya dah drowsy sikit, macam mengantuk sikit. So that is actually emergency lah. So masa tu memang kena try to get urgent help. And how to get urgent help is kita cakap pasal konteks kita dalam ekosistem UiTM ni kan, contohnya kampus Puncak Alam. So number one, kalau contohnya resident versus non-resident, ada cara-caranya kan. You have your SRK, and I was informed ada juga SRK yang non-resident juga dan sebagainya. So that's one option. Or if you yourself can go straight to the emergency, can go straight to the doctors, boleh terus ke emergency department. Kita ada emergency department di HASA ni dan memang 24/7 lah, and memang kita cater for obviously staff, student dan juga public. Tapi especially kita tengah cakap dengan student sekarang kan. So student, please be aware dan faham yang we are here to help you. So if this happen to you or to your friends or whatever the context may be, get urgent help. Jangan rasa macam tak payah kot pergi emergency, macam over je, macam no. So let's say if there's a overdose, cutting tu, bleeding tu dah deep sampai dah try to stop pun tak stop juga. Ataupun kadang-kadang tak buat self-harm pun, tapi the suicidal thoughts tu sangat kuat, sangat macam tak boleh nak kawal, itu pun you can straight go to emergency, get help. Okay, because we don't want you sitting there with your negative thoughts, suicidal thoughts tu, and macam internalize and senyap je, and because that's going to be negative lah, dan akan make things worse. So get urgent help, yeah. And bila you dekat A&E, I put there, you have the right to expect dan menerima respectful care dan juga support. Kenapa saya kongsi kat situ? Sebab saya terpaksa mengaku kadang-kadang cakap pasal stigma tadi kan, kadang-kadang ada juga stigma di kalangan health professionals. So saya terpaksa mengakulah, dan kita educate health professionals juga supaya kurangkan, supaya
nak address stigma terhadap especially pesakit yang ada masalah kesihatan mental. So sometimes it happen, but I really hope it doesn't deter you, it doesn't stop you to datang emergency or to get help. I rasa macam nak apologize in advance kalau lah ada situasi itu berlaku. Mungkin that person tak faham lagi. So I hope you cuba have a minda yang terbuka. Kalau lah ada pengalaman yang tak best tu, jangan jadikan dia sebab yang dah lah aku tak nak jumpa dah psikologist, tak nak jumpa dah doktor, tak nak pergi dah emergency tu. Diorang akan buat aku macam ni. I hope itu sekali tu je, and the next person you jumpa akan lebih empathetic dan sebagainya. Kita pun masih lagi improve diri kita dan juga among health professionals ni, and to be honest we are actually getting better. Sebabkan effort macam contohnya hari ni, the awareness tu sangat meningkat dan hopefully it will get better and better. So and then the 2 boxes tu I just put there the do's and don'ts of bila someone buat sesuatu yang very serious, what to do and what not to do. I think boleh baca secara ringkas lah kat situ. So sometimes it's about, contohnya kita bagi contoh kalau kawan you yang buat sesuatu overdose. So kita tak expect you tiba-tiba jadi counsellor, tiba-tiba boleh nasihatkan dia. No, we just kita nak minta tolong untuk dapatkan bantuan kat dia. Kalau you tak boleh, you signpost. Maksudnya you try to get help. Contohnya you tak mampu nak bawa dia pergi emergency, you call your SRK, you call your supervisor dan sebagainya, lecturer, maaf puan, ni macam ni and I need help. And that's good enough. That's actually sangat meaningful and impactful. Walaupun you rasa macam I tak buat apa-apa pun I call je, that call tu actually very effective dan sangat impactful. So don't underestimate lah what you can do sebenarnya. And then the don'ts, like I said just now, we're not expected to be a therapist or a counsellor. And then masa dia tengah tak okay tu, kita demand dia, janji kau tak buat lagi tau, kau stop lah, jangan buat. Because to be honest, memang itu yang we all feel like that, kita macam please lah jangan buat dah. Tapi at that stage, mereka yang mengalami kesusahan tu, mereka tak boleh nak, it doesn't get across lah because they are in distress kan. So it doesn't work. So if anything, it will just escalate, macam make things more stressful. So kita try to macam avoid nak demand kita menyerahkan tu untuk stop ataupun tu macam lupakan dan sebagainya. What else I put there? And then macam bagi threat, contohnya kalau kau buat lagi aku tak nak jumpa kau dah, aku tak nak cakap dengan kau dah, aku tak nak tolong kau dah. So benda tu jadi macam kita panggil counterintuitive lah. Kita kan sepatutnya kita nak try faham and nak try salurkan bantuan dan sokongan. So benda tu the opposite of what we're trying to achieve lah. Okay, so I hope that's clear. Next slide. Coping strategies. I think masa pun macam tak berapa nak cukup. Nanti ada Q&A kan Dr. Khadijah? Ada soalan ke? We do have Q&A session. Okay. So you have around, Dr. Nurul ada 10 minutes lah. Oh, okay. So just I think I can finish a bit earlier lah coping skills ni, I hope. So coping strategies or coping skills ni adalah basically dalam bahasa Melayu, it's I believe it's kemahiran daya tindak ataupun strategi daya tindak. How we cope, apa tindakan kita yang kita punya daya tu kan. So maksudnya adalah cara kita nak handle stress, cabaran dalam kehidupan kita, emosi kita yang up and down ni. So kita perlukan kemahiran ni supaya kita tak burnout, kita boleh keluar daripada rasa yang hopelessness tu, rasa macam tak ada harapan, rasa macam I'm stuck like this, I ni memang tak guna, tak pandai, tak cantik dan sebagainya, tak semua tu kan. Semua benda tengok dalam kanta yang gelap. Padahal sebenarnya tak pun macam tu kan. Tapi bila kita dah depressed contohnya, memang kita tend to view things in a pessimistic punya lens lah, unfortunately. So anyway, why we engage in coping skills ni is because we want to develop resilience, ketahanan dari segi emosi, adaptability. Maksudnya kita boleh adapt dengan situasi, kita boleh adjust diri kita kan kalau kita perlu bertindak macam ni, macam tu. So benda-benda ni adalah kita panggil protective factor. Dia akan protect kita
bantu kita untuk kurang risiko nak self harm ataupun develop penyakit-penyakit kesihatan mental lain lah. Next slide please. So I just nak share, I think this is my last, if you like second last slide ni, HIBOR. HIBOR ni actually I just nak kongsi lah akronim HIBOR. Sebenarnya ini adalah inovasi dari pakar perunding di jabatan kami lah, Profesor Sami Razali. So dia came up with this langkah-langkah coping strategies untuk nak summarizekan secara ringkas lah HIBOR. So H tu, HIBOR kan dia macam, so I selalu cakap kat Prof Sami, macam pandainya you came up with HIBOR. HIBOR kan macam very fun, very macam kita macam nak dengarkan. So anyway, H tu stands for hubungan. Hubungan meaning relationship, connection with other people, because memang kita ni as manusia, we have to have that. Memang impossible lah untuk kita hidup dalam berseorangan. I is about ilmu or aktiviti baru. So developing macam belajar kemahiran baru, aktiviti baru. B is about bernafas, breathing technique. Siapa yang biasa jumpa counselor, psychiatrist, psychologist mesti akan dengar kita cakap pasal breathing techniques. And U pasal ucapkan ataupun kongsi. That means you know, you express, you share. Tadi kan kita cakap pasal talk to someone kan. So this is part of it jugalah. And then R is about reflection, relaxation and also recreation. That means sukan dan sebagainya. So to be honest, secara ringkas this is like a petua lah, petua contohnya kan. Petua nak jadi lebih resilient. Tapi petua ni, it's petua yang backed by science lah. I mean like there's biological reason why we do all this. It's not just saja-saja cakap because it sounds nice, because it looks good to do it. No, because there's a reason why we do all this. Because contohnya bila cakap pasal hubungan tu, connection. When we talk about connection dengan insan lain, contohnya kita punya kaum keluarga, mak ayah, guru, rakan yang rapat. So you know, actually kan semacam cakap pasal otak, tubuh badan kita ni Allah jadikan dia akan macam automatic kan. Automatic dia akan macam, contohnya bila kita ada that connection, kita rasa kita peluk mak ayah kita macam ada connection dengan kawan-kawan. There's a hormone panggil oxytocin, if some of you familiar or tak familiar, but basically ada hormone nama oxytocin. So oxytocin ni akan release, it's actually our love hormone lah, kasih sayang. And oxytocin ni lah yang macam mengurangkan stress, hormon yang cortisol tu yang menyebabkan stress, dia akan reduce that. And also it gives us macam more ketenangan, more macam meaning, kita pun rasa macam lebih positif. So ada sebab kenapa kita kena develop relationship, kena ada connection, tak boleh seorang-seorang, because it helps with that. Contohnya lah, ni contoh, salah satu contoh, tapi it does more than that jugalah sebenarnya. And when we talk about ilmu, so tadi I ada sebut pasal neuroplasticity tu kan, pasal kita punya otak boleh actually macam grow, macam berkembang, macam get better and better, build more connection. And when it does that, bila otak kita buat tu, kita jadi lebih hebat lah, kita lebih resilient. So contohnya bila kita belajar skill baru, contohnya belajar language baru ataupun belajar hobi baru, contohnya tak pandai masak sebelum ni, I nak belajar masak. So you are actually training your brain to macam belajar skill baru, practice, you're activating you know, the relevant areas in your brain. So that helps with promoting neuroplasticity. And you'll be surprised, walaupun you belajar masak, kenapa pula apa kaitan dengan self harm? Tapi ada kaitan, okay? Ada kaitannya, because you know, your brain becomes more adaptive. So dia pun bila dia punya response system pun akan lebih sihat, okay? So and apart from that, also macam dia akan release hormon-hormon positif juga, contohnya dopamine is another type of hormone yang akan gets released, and it improves your motivation. Bila kita cuba benda baru, kita rasa lebih semangat kan, and that's dopamine playing its role juga tu sebenarnya. And then we talk about pernafasan. Kalau you ada masa, you boleh google teknik pernafasan. Jabatan kami ada sediakan video dia, maybe unit counselling and psychology UCS pun ada juga. So and why kita selalu cakap pasal breathing technique ni, sebab sebenarnya ada reason biological behind it. Bila kita breathe tu, kalau you pernah buat atau belajar teknik pernafasan, we actually aim for abdominal breathing. Maksudnya pernafasan
I said ada biological reason semua benda ni. And contohnya lastly pasal ucapkan ni when we share, sometimes it's not just about, kalau tak boleh share secara verbal, you boleh write, journaling, you tulis kan, and tulis tu ataupun you jenis buat blog ke dan sebagainya, that's also ucapkan and sharing. So that's good enough too, if that's what you can do or you prefer to do. Because essentially what secara biological, what's happening there is kita bagi kontrol otak kita tu masa kita tengah emosi yang pelbagai dan bergejolak ni. Ada part of the brain nama amygdala yang kawal emosi dan perasaan, dia tengah take control tau otak kita masa tu. Dia sangat macam tengah berkuasa lah contohnya kan, inverted comma, dia tengah macam very activated. Tapi we have this part of the brain panggil, actually it's just behind our dahi, prefrontal cortex. That's where paling I have fungsi dia adalah untuk judgement, untuk bantu you macam weigh right and wrong dan sebagainya. So masa tu that part of the brain macam jadi macam ke belakang. So sebab itulah emosi ni macam take control sampai kita bertindak secara kita panggil tak rational, sebab prefrontal cortex kita tu dah ke belakang. So sekarang ni bila kita contohnya tadi cakap pasal berkongsi, kita menulis, kita bercakap, kita actually nak bagi control tu balik dekat prefrontal cortex, because kita nak that part of the brain to take control balik, take charge, and because of that kita boleh macam regulate balik emosi kita. So yang amygdala tu memang penting, perasaan emosi ni bukanlah kita tak nak dia stop ataupun tak berfungsi, kita just nak dia, sebab dia tengah high, dia tengah off the equilibrium tu, kita just nak dia macam go back to where it's supposed to be, not overpowering. So that's what we're trying to do lah with all these coping skills. So lastly, maybe just actually reflection pun the same. Reflection is basically, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil muhasabah, kita bertafakur. So mungkin ada orang akan cakap macam apa kaitan pula macam religious pula macam tapi sebenarnya no. So reflection tu semua orang kena buat, tak kisahlah, it's not a religion dan sebagainya lah. It's actually kita macam analyse balik, kita get the brain, the part of the brain yang sepatutnya take control akan take control, and then at the same time akan tolong bagi kawalan yang sepatutnya lah kepada prefrontal cortex tu. Lastly, recreation, pasal bersukan. So I cannot stress this enough lah. Sukan, apa kita panggil ni, kesihatan fizikal kita, keperluan tidur, diet yang seimbang, semua ni adalah building block, asas kepada kesihatan fizikal dan mental yang optimum. Kalau you jumpa I, you akan dengar I selalu bebel tidur you macam mana, makan you macam mana, exercise you macam mana, because kalau tiga benda ni tak terkawal, memang susah sikit lah kita nak jadi stable, sebab the basic pun, the foundation pun dah macam tak stabil. So contohnya kayak exercise tu, it doesn't have to be like running, cardio, apa benda HIIT dan sebagainya. Even walking. I recently I pergi college Alam Bina dekat campus just kat atas ni kan. We are Fab, I nampak kat situ, Fabulous, Fakulti Alam Bina, and then next to it ada Fakulti Seni Reka tu kan. You guys have that lovely lake kat belakang tu kan. Cantik gila, siap boleh bagi makan ikan, and then the campus Puncak Alam ni itself sangat besar. I pernah join fun run dan sebagainya, so you can just go for a walk. Kalau you bukan jenis lari, go for a walk. And then I remember there's that tangga yang tinggi gila kat belakang tu, campus kat belakang tu pun boleh jadi exercise, pergi up and down, turun tangga. That's actually good exercise. So bila kita exercise ni, macam saya cakap tadi, dia akan release endorphin, the natural painkillers tadi saya cakap tu. And then that painkiller tu dia juga menyebabkan kita rasa lebih happy dan sebagainya, so kurangkan depression and anxiety dan sebagainya. Okay, I tak nak ambil masa sangat lah. I think ada lagi slide ke lepas tu? This is just macam nak ajak sama-sama reflect lah. So hopefully lepas ni kita sama-sama fikir, empathy, support dan juga lebih non-judgmental. And I think last slide, next please, pasal the helplines yang nanti kita boleh share lah kalau perlu slide ni, untuk semua manfaatkan. Terima kasih kerana mendengar, maaf ya, macam lecture lah. No, it's a very good sharing in fact. Benda yang kita
dah tahu tapi perlu lagi tahu, and we need to revisit some of the point that you have highlighted. Thank you so very much. Kita ada 2 soalan daripada students ni, Dr. Nurul, if I can read for you. Soalan yang pertama, if you are ready. Soalan pertama dia berbunyi begini daripada pelajar. Dr. Nurul, macam mana kalau keluarga yang jadi punca stres untuk saya? Kena jumpa mereka setiap masa. Boleh bantu? This is from our students. Okay. Alright. So saya cuba jawab. The next questions, yang itu keluarga kan? We have to. So next question ni yang tersempat within the time limitation. Dr. Nurul, ada sesetengah pihak menyalahguna self-harm sebagai mekanisme untuk raih perhatian, like attention seeker, yang menyebabkan stigma kepada orang yang betul-betul struggle menjadi lebih menebal. Okay, bagaimana nak tangani situasi ini? If you can understand the situation, Dr. Nurul, kan? Go to questions number 1 dulu lah, yang keluarga tadi jadi macam stres. Okay. Boleh kongsi masa? I ada berapa minit untuk 2 soalan ni? I think pihak urus setia we need another 10 to 15 minutes. Is that okay, Wanita? Boleh ya? Boleh. Okay, sure. Alright. So about 11:15 atau 11:15 is maximum lah, insyaAllah. Okay. So first of all pasal keluarga tu kan, bila keluarga tu punca someone stress sampai mereka self harm. So what to do? So number 1, we have I selalu take case macam ni lah. Satu, kita break the cycle. That means we have to do something differently. Tak boleh nak lakukan apa yang kita tengah buat sekarang ni lah, sebab self-harm tu akan continue. So how do we do that? Kita nak kena engage dengan family sebenarnya, tapi kadang-kadang pesakit tak ready. Ataupun macam rasa macam tak guna kot, mak ayah saya ni tak ada harapan lah, kalau doktor cakap pun dia takkan dengar. Tapi you'll be surprised. Actually I tak tahu the actual difficulty, tapi I terpaksa buat assumption lah. Contohnya keluarga tu kepunca dia, dan it makes things worse for the person. So kita nombor 1, kalau keluarga tak tahu dan tak faham, mereka akan tak boleh nak berubah. So kita kena bagi peluang kepada mereka juga untuk faham yang sebenarnya tindakan yang macam ni, komen yang macam ni, perbuatan yang macam ni sebenarnya tak helpful. And to do that, memang memerlukan health professional, sebab the person themselves, himself, herself memang tak boleh lah nak cakap kat family, sama ada sebab rasa macam tak mampu ke, ataupun rasa macam dah hopeless ke, ataupun mak ayah garang ke dan sebagainya. So you kena gunakan kita health professionals ni sebagai, kita panggil mediator lah, orang tengah. Dan kita health professionals ni, kita selalu adopt stance yang neutral. Kita bukan nak salahkan siapa-siapa, kita bukan nak cari ni sebab ni punca dia kau, punca dia ni. No, we are always there to be that neutral position untuk try to faham what's happening here, apa yang boleh improve dan macam mana kita nak improve. So that's the aim of the yang kita cuba nak dapatkan lah kat sini. And to do that, first you need to get help. Second, you need to allow us to meet with the family. And that's when we can start the discussion, start the conversation. Sebab otherwise it will be the same thing, it will be the same cycle, and outcome sama jugalah, takkan berubah. So something has to change. If you rasa macam takkan punyalah doktor, mak saya takkan dengar punya doktor cakap ni, you'll be surprised. Sebab memang I pun selalu memang this is my day to day practice. I tengoklah pesakit cakap macam tu kan. Saya mengaku memang ada setengah pesakit, adik keluarga yang sangat stigmatizing, tak nak terima dan sebagainya. Tapi bila kita konsisten, kita mula dulu. Kita dengar perspektif mereka. Mereka pun perlu di-validated juga, faham dia punya where do they come from, apa punca dia, apa fahaman dia dan sebagainya. And then we try to be consistent. Kita teruskan dia sekali je memang tak cukup. Kita kena jumpa a few times. And lama-lama over time kita develop that relationship, kita panggil
alliance lah, therapeutic alliance, and mereka pun baru mereka boleh nampak yang macam oh actually doktor cakap ni, dia pun nampak dekat anak dia macam ni. Oh, so I pun, that means I have to change a bit. And I admit lah, dia takkan jadi overnight, dia takkan jadi jumpa sekali dua. Kalau yang challenging cases ni lah, kena jumpa few times and kena consistent. And insyaAllah, because at the end of the day, mak ayah ni dia sayang anak-anak dia, dia tak nak cause more harm. Kalau dia dah nampak anak dia tu sangat struggle because of mereka, dia akan at least dia akan reflect, dia akan macam oh I need to dengar and do something. Okay, so the next question was about some people they self-harm for I guess for attention seeking. So my question to that person is, first of all, how do we know that person is actually attention seeking? Is it our own perception? Ataupun dia express sendiri ke, yang aku buat ni sebab memang aku nak attention seeking, aku bukannya tak okay sangat pun, aku okay je. Okay, because I nak cakap yang contoh yang first tu lah, yang kalau lah bukan orang tu cakap sendiri yang dia buat ni attention seeking, it's not fair for us to terus judge and assume they're actually doing it because of their seeking attention. Because it may look like that, because kita manusia berbeza, cara kita respon, cara kita bercakap, cara kita interact dengan orang, and then nampak macam dia ni macam okay tapi buat self-harm, nak attention seeking. Tapi sebenarnya that's how they cope, that's how they respond. So mungkin tak pun sebenarnya, tapi regardless, let's say adalah case yang buat attention seeking punya self-harm, I sebenarnya tak biasa tengok lah. Semua pesakit I tengok memang betul-betul tak okay lah, and kita always give them the benefit of the doubt. Maksudnya kita tak akan assume dia buat ni saja-saja. Kita akan explore dulu and try to faham. After many sessions, kalau lah betul bukan sebab sebab something else, barulah kita boleh cakap secara confident this is not anything underlying psychologically, but more kepada whatever lah, tension ke dan sebagainya. Yang kedua, I think bila kita cakap pasal benda serius seperti kesihatan mental ni, we always have to fikir yang kita tak nak miss benda tu. So kalau kita terus assume the attention seeking bit, dia ni saja-saja, kita mungkin akan miss yang sebenarnya dia ni perlukan bantuan. So I lebih gemar nak ajak semua untuk tengok balik. Bila kata dia ni macam attention seeking, betul ke? Apa evidence dia? Apa tindakan dia yang menyebabkan dia cakap macam tu? Could it be something else? Could it be that dia ni sebenarnya tak tahu nak buat apa, and dia just cakap tu sebab try to sound whatever lah, cool ke apa ke dan sebagainya. So I would that's what I would urge everyone to do lah. And regardless, kalau lah contohnya sebenarnya nak self-harm ni, I tak tahulah, kalau kita yang tak self-harm, cuba kita fikir nak self-harm, it takes a lot tau sebenarnya to self-harm. Kalau kita takkan buat punya, sebab it's actually very hard to telan all the tablets, to take a knife and put it on your forearms. You need macam a very, kita panggil motivation ke apa ke, maksudnya itu tak okay untuk self-harm. Kalau orang tu buat even superficial, sebab sakit tau dan macam ada scar dan sebagainya. So that's why I akan nasihatkan find out dulu betul ke attention seeking, because sebenarnya nak self-harm tu pun it's not terus. Exactly. Yeah. Alright. Terima kasih banyak-banyak. We have 2 questions tadi from the students. So hopefully pelajar yang menanyakan soalan tu dapat clarification from Dr. Nurul, insyaAllah. So with that, Dr. Nurul Akmal Muhammad Kamil, our expertise from HASA, tadi telah di-sharekan beberapa tips, beberapa misconception. Now we know, I think I personally baru tahu juga we have self-stigma. So all this while we have like stigma from our society and outside. Wah, ada juga internal coming from ourselves. So yang paling penting ada cahaya. Dalam kegelapan tu di hujungnya ada cahaya, which means help is very important, because kalau you sakit, it's not only for you, everybody concerned about you. Saya akhiri dengan satu, I think this is hadis, correct me if I'm wrong, semua penyakit ada ubat kecuali mati, including physical and mental health. So sebelum saya akhiri, terima kasih sekali lagi kita ucapkan, bagi emoji tepuk tangan sedikit kepada doktor kita, Dr. Nurul Akmal Muhammad Kamil, please. Okay.
Okay, and kita ada soalan sebenarnya, alamak macam mana ni. Tapi kita dah out of time. Minta maaf sangat-sangat. So pihak penganjur dah bagi tahu saya. So probably boleh contact Dr. Nurul Ahmad. Boleh. So via email ke, I can reply via email juga. Okay, sure boleh, insyaAllah. Nanti boleh Dr. Nurul Ahmad share how we can actually contact you kalau you boleh share. Akhir sekali saya minta peserta mutekan dulu mikrofon. Akhir sekali pihak penganjur telah meletakkan, I think sekarang ini, link untuk attendance dan juga quiz. Kalau boleh peserta-peserta termasuk pelajar boleh pergi ke chat box kita untuk link attendance dan juga quiz. Boleh? Ada tengok tu, ada QR. Dan sekali lagi saya minta jasa baik Dr. Nurul Ahmad pun kalau boleh letakkan detail peserta lain ada soalan ni, direct contact kita di sini. Boleh? Sekejap. Peserta boleh mutekan tak mikrofon, dia mengganggu sikit perjalanan kita punya sesi. Okay. Sama-sama Tuan Haji Sulaiman Selamat meletakkan di dalam chat box. Congratulations for the organisation of the sambutan bulan kaunseling dan kesihatan mental UiTM Cawangan Selangor KPA Kampus Puncak Alam ya. Kita bagi masa sedikit untuk letakkan details attendance. Okay. Unit Psychology Counselling UiTM, kalau lihat di chat box, para peserta dari kalangan pelajar UiTM Kampus Puncak Alam KPA dijemput untuk menyertai quiz Mind, Feel, Not Harm. Ada lebih 20 hadiah sagu hati untuk dimenangi bagi peserta yang menjawab dengan betul dan pantas. Sekali je penyertaan, satu student sekali sahaja. Boleh klik pautan kuis yang diberikan di dalam chat box and all the best. InsyaAllah semua soalan kuis tu berdasarkan kepada slides and sharing daripada our dear Dr. Nurul Ahmad sebentar tadi. Jangan lupa untuk e-merit dan jam latihan, e-merit bagi pelajar dan jam latihan kepada staf UiTM. Ada disediakan QR code juga dipaparkan oleh pihak urus setia. Okay. Untuk itu saya kira pihak urus setia jika bersedia boleh juga letakkan link untuk para pelajar join Telegram. Okay. Kalau dah bersedia pihak urus setia untuk share di chat box. Right. Tengok. Okay. Saya bacakan pesanan daripada Unit Psikologi dan Kaunseling UPK UiTM Cawangan Selangor UCS. Terima kasih sekali lagi diucapkan atas komitmen dan kehadiran semua peserta termasuk pelajar. Semua adalah dijemput untuk menyertai channel Telegram rasmi Unit Psikologi dan Kaunseling UCS bagi mendapatkan maklumat dan info lanjut program yang akan berlangsung bersempena Bulan Kaunseling dan Kesihatan Mental UCS. Ramai-ramai kita menyambut pelawaan atau invitations from UPK. Sila join Telegram group. Dapat kita lihat aktiviti-aktiviti yang telah mereka susun atur insya-Allah. So as I mentioned, it's not actually sufficient kalau kita rely so much or depend so much on the social media. So kalau kita ada UPK, insya-Allah bantuan itu lebih terus, lebih diyakini because they are actually trusted person. Dia telah dilatih, train and certified. Okay, dengan itu kita akhiri. Saya rasa dah berakhir sudah. Pihak urus setia mengucapkan ribuan terima kasih di atas penyertaan pelajar-pelajar dan staf UiTM sama ada dari cawangan UCS ataupun di mana-mana saja anda berada. With that, I end my session. Mari kita sama-sama untuk melihat paparan jadual yang boleh dilihat sambutan bulan kaunseling. Ada beberapa yang telah disusun atur sepanjang bulan Oktober ini sempena bulan kaunseling dan kesihatan mental. Okay, mari sama-sama kita raikan. Kita juga tutup majlis kita pada hari ini, majlis ilmu kiranya ni, dengan membaca surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Thank you so very much. Terima kasih. Take care. Take care of yourself and your mental health. Assalamualaikum and salam sejahtera. Hari ni hari apa 10 Oktober 2025. Sis nak kongsi. Selain sambutan bulan kaunseling dan kesihatan mental UiTM Cabang Selangor, hari ini sebenarnya seluruh dunia menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia. Amazing, right? So, jom kita tanya warga kampus apa pandangan mereka tentang kesihatan mental dan mungkin ada satu dua kata daripada rakan-rakan kita. Jom. Hai. So hari ini saya nak share apa itu kesihatan mental. So basically kesihatan mental ni adalah cara kita uruskan perasaan kita, emosi kita, cara kita berfikir supaya kita boleh menguruskan kehidupan kita dengan lebih baik.